Kita jangan percaya kalau ada orang claim sesuatu, especially tentang hal yang berkaitan dengan agama, sebelum kita buat penelitian tentang perkara tersebut. Kena pula benda-benda yang tuan-tuan tak biasa dengar. Betul tak? Benda tu kita tak biasa dengar. Lepas tu tiba-tiba dibawa perkara tersebut di hadapan kita. Jadi kita kena tanya lah, kau ambil kat mana? Faham tak? Ustaz ambil kat mana benda ni Ustaz? Biar saya nak check dulu. Tak ada masalah pun. Ya, kalau Ustaz tu tak ingat, nanti saya bagi tahu. Nanti saya tengok balik, nanti saya beritahu hadis mana, riwayat siapa, ataupun ayat Quran, ayat yang mana-mana. Kena tabayun tau. Faham tak? Tengok kalau tuan-tuan tengok ayat tadi, kata orang Yahudi Nasrani apa? Dia orang waktu tu, dia orang ni orang yang beragama tuan-tuan. Orang yang dipercayai memiliki ilmu tentang agama. Sebab apa? Dia orang ada kitab. Dia ada kitab Taurat dan kitab Injil kan. Jadi kalau dia cakap sesuatu tentang agama, jadi orang yang ada kat depan dia tu akan berfikir bahawasanya ini adalah kata-kata daripada kitab mereka, Taurat ataupun Injil. Faham tak? Jadi kalau dalam konteks hari ni, dia orang ni ustaz lah, para ustaz lah, tak kira lah. Pak, bila dia cakap sesuatu yang kita ragu, yang rasanya aku tak pernah dengar lah benda ni. Jadi kita tak ada salahnya kita tanya dengan dia. Kalau ada orang kata, jangan tanya dalil. Itu hampir. Mana boleh tak tanya dalil? Kalau kita pergi channel, tanyalah dengan sopan. Ataupun kalau kita tak tanya dia pun, tanyalah ustaz lain. Gitu Sebab ustaz tu besar sangat, orang mudah terpedaya. Pakai serban okey, saya pun boleh je pakai serban. Ustaz lain pun boleh pakai serban. Itu budaya orang Arab. Rasulullah pun pakai kan. Jadi bila kita pakai tu sebab kita nak ikut Rasulullah, insya-Allah kita dapat pahala lah. Okey, dengar tuan-tuan Dalam konteks ayat ni, antara benda penting lah, benda paling penting yang kita boleh nampak, Allah Ta'ala nak bagi tahu kita korang, kalau ada orang claim apa-apa tentang agama, kau kena check dulu mana dia ambil. Kau kena check dulu mana dia dapat statement tu. Mana dia dapat pelajaran tu. Sebab ada orang, dia cerita beria, lalas sekali kita tanya mana dia ambil. Guru aku mimpi, dia kata. Tok guru aku mimpi benda tu, dia kata. Aja gila tuan-tuan, hukum agama nak ambil daripada mimpi. Mimpi Nabi betul lah. Ni mimpi Tok Guru kau. Tok Guru kau tu siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi tu antara orang yang paling mulia, manusia paling mulia selepas daripada Nabi ialah para sahabat lah. Kita boleh kata gitulah. Sebab kurun-kurun yang tu